Tiga fase ini sudah selesai dua, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini, fa idza jaa wa'dul akhirati, maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada tiga bagian lagi. Satu, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma'alau tatbira. Ya. Satu sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan ini nggak bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka, la syirzimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. Kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada fase kedua. Setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987 fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi. Nah, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Ya. Beliau hitung itu. Ya, 2027 ke 2028 dan puncak akhirnya waliyutabbiru ma'alau tatbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20 100. Maka 2037. Silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang di Lemhanas, pada di macam-macam. Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya, saya yakin hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Bagaimana persediaan Anda menghadapi dia? Adakah fitnah-fitnah yang semakin kuat melebar? Adakah event-event dan peristiwa yang diberitakan menerusi ayat-ayat Al-Quran, perkhabaran-perkhabaran daripada hadis Nabi jelas sedang berlaku di depan mata kita satu demi satu? Adakah kehidupan kita masih sama? Corak beragama kita masih sama? Kefahaman kita tentang agama masih sama? Hubungan kita dengan keluarga masih sama? Hubungan kita dengan masyarakat masih sama? Ini yang perlu diperbetulkan. Kalau semua masih sama sebelum event ini semakin mendekati kiamat, ini menunjukkan bahawa sikap keberhatian kita terhadap fitnah-fitnah yang muncul masih belum jelas. Baik, sekarang kita pergi kepada satu pattern. Dalam Islam kita diajar untuk beriman dengan hari kiamat. Bila sebut hari kiamat, pasti ada tanda dia. Dan jelas disebutkan oleh Rasulullah bahawa tanda kiamat ini terbahagi kepada dua. Satu tanda kiamat kecil, satu tanda kiamat besar. Dan tanda kiamat kecil ini boleh berlaku kepada sesiapa pun. Yang ini wajib kita beriman, wajib kita hadapi. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tak mentakdirkan umur kita panjang untuk berdepan dengan kemusnahan besar yang sebenar. Kiamat kecil berlaku bila seseorang itu sudah terputus nyawa daripada jasadnya, yang inilah kita namakan sebagai kematian. Bila berlaku kematian atas seseorang, ini bermakna sudah berlaku tanda kiamat kecil atas diri beliau. Dan kiamat kecil juga diistilahkan sebagai antara event seperti gempa bumi, antara event seperti tsunami, antara event seperti taufan, antara event seperti ribut dan sebagainya, yang dalam event-event dan peristiwa tadi banyaknya nyawa daripada makhluk-makhluk Allah yang terkorban, yang hilang nyawa, yang putus nyawa kerana peristiwa tersebut, juga diistilahkan sebagai tanda kiamat kecil.
Tetapi yang lebih besar ialah tanda kiamat besar yang disabdakan oleh Rasulullah masih belum muncul lagi di hadapan mata kita. Adakah benar-benar dia muncul 10 perkara tersebut baru kita benar-benar nak beriman? Nak tunggu 10 perkara tu muncul baru kita benar-benar nak merubah? Adakah ada jaminan umur kita ni panjang sampai munculnya 10 perkara tersebut? Tidak diberitakan oleh Allah, tidak diberitahukan oleh Allah. Kalau Allah beritahu kita ni nak hidup lama, nak umur panjang sampai 10 benda tu keluar, senang. Kita takut tunggu punya tunggu, satu hal 10 pun tak keluar, kita lebih awal padam dulu. Tapi persediaan tak dibawa, persediaan tak diiring bersama. Cuma nak tunggu apa yang lebih besar berlaku. Ini satu kesilapan dalam hidup kita. Hari ini kita nak lihat dalam konteks menanggapi akhir zaman. Sebenarnya ada beberapa kelompok manusia diwujudkan di bawah tagline tentang persepsi dan kefahaman tentang akhir zaman. Kumpulan yang pertama suka saya menyebut ialah kumpulan yang langsung tidak mempercayai, kumpulan yang langsung tidak mahu memahami, dan kumpulan yang langsung tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Bagi mereka kiamat ini adalah songsang. Bagi mereka kiamat ini adalah ilusi. Bagi mereka kiamat ini adalah fantasi. Bagi mereka kiamat ini adalah dongengan dan khayalan semata-mata. Dunia ini tak akan pernah berlaku kiamat, tetapi dia akan berterusan untuk waktu jutaan tahun yang akan datang. Kebiasaannya kumpulan bana yang banyak mendominasi dan diwakili oleh pemikiran yang sedemikian rupa. Yang pastinya mereka ini terkeluar daripada dogma-dogma apa yang dikatakan sebagai agama. Inilah lahirnya ideologi-ideologi yang berteraskan kesesatan, kemunafikan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam konsep agama samawi, walaupun mereka di luar daripada agama Islam, mereka masih lagi beriman, mempercayai kebenaran adanya hari kiamat. Tanya orang Yahudi, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Kristian, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Hindu, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Buddha, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Islam, mereka lebih percaya hari kiamat. Cuma konsepsi pemahaman tentang kiamat itu mungkin berbeza di antara satu fahaman agama dengan fahaman agama yang lain. Tetapi yang ini sekeras-kerasnya menolak total secara keseluruhan kiamat tak akan pernah berlaku pada dunia ini. Ini biasanya diwakili dan dinominasi oleh kumpulan etis. Tahu etis? Orang yang tak mempercayai adanya Tuhan. Orang yang tak mempercayai adanya agama. Inilah teras kepada rasionalis, inilah teras kepada sekular, inilah teras kepada materialisme. Mereka percaya bahawa alam ini, dunia ini terjadi dengan sendiri tanpa adanya pencipta dan pembuat bagi alam semesta ni. Tanya pasal dunia, bukan Allah yang cipta. Tanya pasal alam semesta, bukan Tuhan yang buat, tapi dia jadi dengan sendiri dia. Tak ada pencipta, dan bumi ini akan terus berlangsung tanpa adanya kiamat. Dan mereka meyakini sudut metri-metri yang berada di alam ini benar-benar hakikat, bukannya ilusi, bukannya khayalan, bukannya maya. Alam semesta yang ada, apa yang kita namakan planet, apa yang kita namakan matahari, apa yang kita namakan bulan, apa yang kita namakan bintang, laut, air, sungai, pokok, binatang, tumbuhan dan sebagainya, bagi mereka ini adalah material yang kekal, material yang sebenar. Baik, kalau ini anggapan mereka, jelas pada kita bahawa tidak ada konsep bertuhan dalam hidup dan dalam diri mereka. Akidah mereka berteraskan kepada ideologi-ideologi tadi. Dan inilah yang kita namakan seperti komunisme.
Komunisme tidak ada Tuhan. Bagaimana dengan fasisme? Juga tidak ada Tuhan. Bagaimana dengan nazisme? Tapi walaupun kebanyakan orang Nazi sendiri, ada yang Yahudi, ada yang Kristian. Dan bahkan kesilapan sebenar Nazi, bagaimana tentera-tentera Islam dulu boleh bersekongkol dengan Nazi. Ini ada cerita lain yang panjang bagaimana media mengeksploitasi isu ini. Baik, kumpulan dan kelompok yang kedua ialah kumpulan yang kita katakan sebagai tidak cakna. Faham tak makna cakna? Tidak bersungguh-sungguh, tidak mengambil berat tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ataupun event-event akhir zaman. Mereka tak bersungguh nak menganalisis, mereka tak bersungguh nak mengkaji. Bagi mereka, biarlah apa yang dikatakan sebagai perkhabaran tentang dunia akhir zaman ni mesti bersifat realiti, mesti bersifat logik. Tak ada realiti, kami tak percaya. Tak ada logik, kami tak percaya. Tak ada rasional, kami tak percaya. Baik, kadang-kadang mereka menganggap bahawa pemahaman yang menjurus kepada dunia akhir zaman ini akan memundurkan dan menghalang kemajuan sesebuah tamadun dan peradaban. Mana mungkin kita akan jadi maju kalau kita asyik fikir pasal dunia nak kiamat? Macam mana kita nak memajukan bangsa kita kalau asyik fikir bahawa dunia ni nak hancur? Bagaimana nak memajukan peradaban dan tamadun kalau asyik nak memikir bahawa dunia ni musnah? Benda ni tak payahlah fikir sangat-sangat, dia memundurkan kita, dia memusnahkan pemikiran kita. Baik, kalaulah benda ni menghalang kemajuan, benda ni menghalang peradaban, benda ni menghalang tamadun, dengan menolak dan mensia-siakan tentang berita-berita hari kiamat, adakah tamadun yang lahir hari ini berkonsep dan penerangan kepada ketuhanan atau meminggirkan Tuhan anda? Tamadun yang anda bina hari ini mengangkat Tuhan yang paling tinggi di tempat pertama ataupun mengasingkan langsung Tuhan daripada peradaban ini? Mana jawapan anda? Tamadun yang anda bina, kebudayaan yang anda bina, peradaban yang anda bina ini meletakkan Tuhan paling tinggi di atas atau menghilangkan sovereignty Allah? Hilang daulat ilahi kerana kebudayaan, tamadun dan ketinggian ini. Ini jelas berlaku di seluruh belahan dan celah dunia. Sebab tu hari ini munculnya pelbagai bentuk kesyirikan, muncul berbagai bentuk kemunafikan, muncul berbagai bentuk maksiat. Kerana apa? Kerana tamadun yang dibina, peradaban yang dibina meminggirkan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi jauh meminggirkan perundangan dan hukum hakam yang digezek sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Dan hari ini kita meyakini, mempercayai dan membenarkan Al-Quran. Dalam masa yang sama kita menolak perundangan dan hukum yang datang daripada sumber yang sama. Logik atau tak logik? Logik ke tak logik? Siapa yang tak logik sekarang? Baik. Yang seterusnya ialah kadang-kadang bila akhir zaman ini bermain dengan satu pattern, akan datangnya penyelamat-penyelamat yang dianggap sebagai hebat, yang dianggap sebagai berkaliber, yang dianggap sebagai genius. Contohnya akan dilaung-laungkan nama-nama seperti Nabi Isa alaihi salam, akan dilaungkan nama-nama seperti Imam Al-Mahdi, akan dilaungkan nama-nama seperti Syu'aib bin Saleh At-Tamimi, akan dilaungkan pemuda Bani Tamim, akan dilaungkan tentera-tentera Panji Hitam dan sebagainya. Contoh, dia akan meranakkan konsepsi ini pada sesetengah agama lain. Tak perlu kita nak fikir, tak perlu kita nak bincang, dia lebih banyak menangkan perkara ini pada agama Islam. Tak perlu kita nak fikir lebih kerana dia banyak mengangkat tokoh-tokoh ini yang lebih kepada aliran agama Islam. Ini yang menjadi perbincangan di luar agama kita oleh tokoh-tokoh agama selain daripada orang Islam kita.
Baik, kelompok ini akan pecah kepada dua. Kelompok pertama ni kena beringat, sebab kalangan kelompok pertama juga golongan ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang profesional. Tetapi cara mereka menanggapi peristiwa-peristiwa dan event akhir zaman ini cukup berbeza. Dari satu sudut kebagusan yang ada pada mereka, mereka menilai dari sudut kesahihan satu-satu fakta atau berita. Hadis yang kita nak terima ni tentang perkhabaran akhir zaman, kena pastikan kualiti kebagusan hadis tersebut. Sama ada hadis ini dinilai sahih, atau hadis ini dinilai hasan, atau hadis ini dinilai dhaif, dan lebih jauh kalau dia maudhu' ataupun palsu. Dan kadang-kadang penilaian dari sudut pandangan yang pertama ini juga bermain dengan rasional, juga bermain dengan logik. Kalau hadis ini nampak logik pada pandangan kami, kami terima. Kalau tak logik, kami tak terima. Adakah agama ini mampu kita nak sentimenkan dengan logik atau tak logik? Adakah sekiranya setiap arahan dan perintah agama pada pandangan akal kita tak logik, kita tak perlu buat? Adakah datang sesuatu perkara yang pada sentimen agama tak masuk akal, dan ini adalah arahan dan perintah agama, kita tak mau ikut? Kalau dasaran kita pada logik, bagaimana kita nak berdepan dengan hadis-hadis yang langsung tak masuk akal? Sebagai contoh, Dajjal akan keluar di akhir zaman, dan kenderaan yang bakal digunakan oleh Dajjal ialah Dajjal akan menunggang himar. Yang himar dia ni sebesar mana? 40 hasta daripada telinga ni ke telinga ni, 40 hasta. Agak-agak dongki mana kita nak cari besar tu di akhir zaman? 40 hasta panjang mana, bang? 40 hasta panjang mana? Saya bukan arkitek, saya bukan ahli matematik yang cakap 40 hasta agak-agak panjang mana. Dekat 20 meter. Agak-agak nak cari keldai dongki mana? Hak telinga ni ke telinga ni 20 meter. Hak kita jumpa kecil je dongki kan. Tengok filem Ahmad Al-Bab, dia naik tu, kecil yang dongki kan. Adakah ini hakikat atau hadis ini perlu ditakwilkan pada kenderaan untuk zaman moden? Nak kira logik, logik ke tak logik? Kalau tengok keldai dan perkhabaran tadi, logik ke tak logik? Memang tak masuk akal. Lebih tak masuk akal, contoh kita kata dalam hadis yang sahih bahawa Yahudi akan diperangi, dan dalam pemaknaan Yahudi akan tanam pokok gharqad, sebab dia nak berlari, dia nak berselindung di balik pokok gharqad. Benda lain kalau dia lari bersembunyi, semua benda tu akan cakap, mari orang Islam, ada Yahudi belakang aku. Cuma satu pokok yang tak bagi tahu, pokok gharqad. Pada dasarnya logik tak logik pokok boleh bercakap. Pada dasar logik lah. Abang pernah bercakap dengan pokok tak? Pada dasarnya dari sudut kelojikan, tak ada satu pokok pun yang pernah bersembang, berbuah dan bercakap dengan kita. Tapi bagaimana Yahudi yang kita anggap akidah dia menyimpang pun boleh percaya pada hadis Nabi? Ni bukan hadis Yahudi, ni bukan hadis Israel, ni hadis Nabi Muhammad, tapi dia guna, dia terima pakai dalam agama dia, akidah dan kepercayaan. Kalau dia tolak Nabi Muhammad, ni hadis orang Islam, ni hadis Muhammad, buat apa kami nak percaya? Kalau dia tak percaya, dia tak tanam pokok tu. Sebab dia yakin, dia percaya, dia beriman lah, dia tanam pokok tu. Tapi dari sudut logik, macam mana? Tak betul nak tahu nanti hakikat dia berlaku. Bila betul-betul kejadian ni berlaku pada mereka dan berlaku pada tentera Islam. Nak tunggu logik hari ni, tak logik pokok boleh cakap. Akan banyak berlaku benda yang di luar kelojikan. Tapi itukah kita nak tunggu? Macam hadis dabbah. Dabbah kan binatang melata, antara satu benda 10 kiamat paling besar. Dabbah yang akan keluar, yang akan bercakap-cakap dengan manusia. Dalam hadis ni sebut binatang, binatang pula tadi pokok. Abang pernah bercakap dengan kambing kan? Tak pernah. Lembu, kita bercakap pun bahasa depa. Ingat tok-tok kita dulu kan,
Kan dia guna untuk bertani, untuk membajak, untuk bersawah. Tu pun bukan bahasa kita. Undo, ca, jalan. Ingat tok-tok kita guna gerak dulu. Tapi guna bahasa dia juga dan dia boleh faham. Tapi nak bercakap dengan binatang yang nak keluar ni, dabah. Dan dabah pun banyak versi. Ada kata bila dia keluar, dia akan bawa apa? Dia akan bawa tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Dan kita pun tak pernah tengok pula tongkat Nabi Musa dan tak pernah tengok cincin Nabi Sulaiman. Dia bawa tongkat datuk mana, dia bawa cincin mana. Oh, akulah binatang tu. Jenuh pula. Ni betul ke hang ni bawa tongkat Nabi Musa? Nak tanya pula. Sekali tanya pang pelanting sana. Tak jelas. Tapi inilah pemerhatian yang kita buat. Okey, nampak? Yang kedua, daripada kelompok yang sama ialah orang-orang Islam yang tidak banyak memahami tentang ilmu-ilmu syar'i Islam sendiri. Mereka mengambil sikap sambil lewa. Bagi mereka, cukup kefahaman dan keimanan mereka sebatas apa? Sebatas aku tahu rukun Islam ada, rukun iman ada 6 dan aku boleh sebut satu-satu, aku boleh baca satu-satu. Apa dia rukun iman? Ada pembaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi pemahaman sebenar tentang Allah selesai ke tidak? Pemahaman sebenar tentang malaikat selesai ke tidak? Pemahaman sebenar tentang kitab, lebih-lebih lagi Al-Quran. Pemahaman tentang Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Pemahaman tentang hari kiamat. Pemahaman tentang qada dan qadar. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Jelas atau belum? Itu yang jadi persoalan. Bahkan kadang-kadang semisal dan sebatas ini, bila kita menyebut tentang peristiwa akhir zaman dan event-event yang berlaku di dalamnya sebagai contoh. Sebagai contoh, bila kita sebut Nabi Isa alaihi salam nak turun, kebetulan dia hafal nama-nama Nabi, ada nama Nabi Isa, terlepaslah dia situ. Tapi bila sebut tentang Nabi Isa nak turun, sampai Nabi Isa turun, nak turun betul ke Ustaz? Hak Nabi Isa dia nasib baik terlepas sebab dia hafal nama Nabi masa tadika dulu. Ada Nabi Isa. Baik. Tapi Nabi Isa nak turun, betul ke Nabi Isa nak turun? Tak tahu pula saya pasal Nabi Isa lagu tu. Bila kita sebut Ya'juj Ma'juj, apa menatang Ya'juj Ma'juj ni? Orang ke? Ada taring ke? Ada tanduk ke? Apa dia? Bila kita sebut Imam Mahdi, dia ni imam section mana? Berapa gaji sebulan? Bukan imam tu. Bila sebut Syu'aib bin Saleh At-Tamimi, dia ni siapa? Pemuda Bani Tamim, dia ni siapa? Al-Mansur, dia tu siapa? Jadi sebab watak-watak ini tidak ada dalam ilmu mereka, watak-watak ini tidak ada dalam pengetahuan mereka, akibatnya mereka menjadi kabur dan kurang persediaan, walaupun benda ini datang daripada informasi Al-Quran dan hadis Nabi sendiri. Dan inilah yang paling bahaya, kerana mereka menganggap ilmu mereka sebatas tahu rukun iman dan boleh menyebut itu sudah boleh menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku sekarang. Akibatnya hari demi hari ramai anak-anak muda kita dah tak semayang. Hari demi hari ramai juga orang-orang tua kita yang dah tak puasa. Hari demi hari ramai dah lari daripada bayar zakat. Hari demi hari ada harta banyak duit pun tak mau dah pergi Mekah, tapi melancong sana sini boleh pula. Itu kategori yang kedua. Manakala yang ketiga, kelompok yang ketiga, yang ni pecah tiga pula. 1 dan 2 tadi pening ke tak pening dulu? Tanya dulu. Pening pun tak apa, tak pening pun tak apa. Nanti jurakan revise balik. Yang ketiga ni yang sememangnya yakin, percaya dan beriman bahawa hari kiamat ini benar-benar berlaku dan mereka mengambil berat. Konteks kedua tadi percaya juga tapi acuh tak acuh. Acuh tak acuh saja, tak penting mana pun. Tapi hal ni memang percaya, memang ambil berat, memang ada kepentingan pada mereka. Lahir daripada kelompok yang ketiga ini, yang pertama
ialah orang-orang Islam yang cuma mengambil berat tentang dunia akhir zaman sekadar meriwayatkan dan menterjemahkan hadis-hadis Nabi. Lebih pada tu mereka tak ada langsung nak relate, nak connection dan nak actual apa yang diberitakan dari perkhabaran tersebut dalam kehidupan. Seolah-olah ustaz, bagi saya hari-hari saya boleh belik kitab, saya boleh belik buku, baca hadis-hadis akhir zaman dan saya baca terjemahan, saya tahu, saya faham, cukup dah bagi saya. Jadi nak aktualisasi, nak connection, benda yang kita faham dengan masyarakat tak perlu. Cukup saya tahu, cukup saya faham. Jadi saya pun berhati-hati, saya pun berjaga-jaga, saya pun bersedia. Okey, faham yang pertama. Baik. Kalau ini pada anggapan kita, cukup sekadar kita baca perkhabaran daripada hadis Nabi, kita tahu dan kita faham, duduk sorang-sorang kita, hak lain biar. Adakah ini satu jalan yang betul? Adakah ini satu jalan yang tepat tanpa kita berkongsi ilmu dan pengetahuan ini dengan orang lain? Kita perlu sedar satu perkara. Kalau anggapan inilah anda bermain dengan perkhabaran daripada hadis Nabi, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang di dalamnya rata-rata dipenuhi dengan cerita-cerita, sirah-sirah, kisah-kisah, sama ada berbentuk Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul zaman lebih awal, zaman lebih lampau daripada kita. Adakah kita baca kisah Adam sampai kisah Nabi Muhammad hari ini sebagai pengetahuan dan ilmu semata-mata, tanpa ada koreksi, tanpa ada iktibar, tanpa ada muhasabah, tanpa ada pelajaran? Baca kisah Nabi macam baca buku cerita, baca kisah Nabi macam baca buku sejarah. Aku tahu kisah Nabi ni, jalan cerita dia lagu mana, bagaimana dia dakwah umat dia, bagaimana dia lawan mihnah dan tribulasi, cukup lagu tu. Tapi iktibar, pelajaran tu tak perlu kita terap dalam masyarakat. Cukup lagu tu. Selesai ke tak selesai? Kalau lagu ni lah kita berta'amul dan muamalah dengan Quran, macam baca buku sejarah lah Quran tu. Hanya tahu jalan cerita, tapi penerapan, asimilasi tak ada. Bagaimana dengan personaliti bentuk perseorangan? Yang Allah cerita pasal Nabi Khidir, yang Allah cerita pasal Luqmanul Hakim, yang Allah cerita pasal Nabi Uzair, yang Allah cerita pasal Nabi Tubak, yang Allah cerita pasal Zulkarnain. Adakah info dan pengetahuan tentang mereka just macam baca buku sejarah, tak ada apa-apa iktibar dan penilaian untuk diterapkan pada zaman ini? Bahkan Rasulullah menyeru kita membaca surah Al-Kahfi setiap kali hari Jumaat. Dan dalam tu ada kisah siapa? Ada kisah siapa? Hak benar-benar Nabi dan Rasul, Nabi mana hak ada dalam tu? Nabi Musa saja. Nak baca pun macam tak apa sedap. Nabi Musa je ada. Kisah Nabi Muhammad tak ada. Nabi kami, Nabi Muhammad, macam tak best nak baca. Lagu tu ke? Patuh awal Ashabul Kahfi. Zaman Ashabul Kahfi bukan zaman kita pun, ikut dia lah. Rasa macam tak best lah nak baca. Lepas tu Iskandar Zulkarnain, jauh dengan kita. Siapa dia ni? Cerita pula buat tembok je kan. Hari ni kita bukan setakat buat tembok, buat bangunan, buat jalan raya, buat menara berkembar, lebih pada dia. Mana dia iktibar? Mana dia connection dari benda tersebut? Dapat atau tidak? Atau sekadar membaca untuk ilmu dan pengetahuan? Bagaimana dalam bentuk? Kalau tadi personaliti perseorangan, bagaimana dengan bentuk berkumpulan? Ashabul Kahfi Allah cerita, Ashabul Ukhdud Allah cerita, Ashabul Ras Allah cerita, Ashabul Fil Allah cerita. Semua ni bentuk berkumpulan. Adakah bila tengok Ashabul Fil cerita tentang gajah? Oh, tempat kita pun boleh tengok gajah. Pizu ada gajah. Setakat tu je kah? Pemaknaan di sebalik Ashabul Fil, Ashabul Ukhdud, Ashabul Ras, Ashabul Kahfi, apa dia? Faham ke tak ni? Faham? Okey, kita bergerak pada kelompok yang kedua. Yang ni juga beriman, yakin, menganalisis, cari berita hari kiamat. Tapi mereka kadang-kadang melampau dan ekstrim. Melampau dan ekstrim.
Kadang-kadang tak cukup dengan dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang ahad, dalil-dalil yang sahih. Mereka nak pi rangkum cari dalil-dalil di luar agama kita. Anda setuju atau tidak? Anda setuju atau tidak? Nak membincangkan perkara ni untuk menguat dan memperkukuhkan hujah, kita guna dalil-dalil di luar agama kita. Anda setuju atau tidak? Ramai yang tidak bersetuju. Saya kata kenapa? Dalam ilmu comparative religion, ilmu perbandingan agama, ramai yang bagi pesanan pada saya, Ustaz, hentikan belajar tentang ilmu perbandingan agama. Dia akan menyusahkan, dia akan memeningkan. Tumpu pada agama kita saja, fahamkan betul-betul agama kita. Tak ada masalah tu, memang kita duk buat pun. Tumpukan pada agama kita, fahamkan agama kita. Jadi kalau tak belajar tentang agama lain, bagaimana kita nak tahu kelemahan dia? Tak belajar tentang agama dia, bagaimana kita nak tahu tang mana hak tak betul dia? Kalau kita tak mau belajar tentang agama lain, bagaimana kita nak tahu tang mana hak tak betul dia? Adakah dalam kita belajar tentang agama Islam akan jumpa kelemahan agama lain kalau tak belajar tentang agama dia? Abang boleh faham tak? Saya belajar Islam tapi saya boleh tahu Buddha tu salah. Saya belajar dalam agama Islam, saya boleh tahu Yahudi tu tak betul. Saya belajar agama Islam saja, saya boleh tahu Hindu tu agama tak betul. Boleh ke tak? Saya tanya, boleh ke tak? Tak boleh. Anda kena belajar dan memahami asas-asas agama dia. Jadi di mana kesilapan yang kita buat kalau belajar comparative religion? Adakah soalan-soalan ini juga cuba nak menyinis kita, cuba nak menghina kita, cuba nak menjatuhkan kita dengan konon-kononnya banyak masa kita terbuang dengan di samping belajar hak ni, kita belajar hak tu. Rugi tak masa saya bang agak-agak? Rugi masa ustaz. Kalau ustaz tumpu pada hak Islam saja, lagi hebat, lagi bagus, lagi kukuh. Rugi masa belajar ni. Rugi ke masa saya? Rugi ke masa saya? Nak tahu rugi tak rugi? Contoh contoh saja. Saya pun belajar hak Islam, saya pun belajar hak agama lain. Walaupun anda kata rugi masa, sekurang-kurangnya saya boleh habiskan 2 juzuk Al-Quran satu hari. Abang hak tak belajar langsung boleh habis 2 juzuk satu hari. Contoh ni, contoh bukan nak pelekeh ni, nak tanya. Dah saya banyak rugi masa dan juga 2 juzuk. Ni hak tak rugi masa. Saya tak rugi masa, lepas ke tak 2 juzuk sehari? Tak lepas. Lepas tu mana hak lebih? Mana hal lebihnya? Okey, contoh saya memperuntukkan untuk baca 5 hadis sehari, faham terjemahan dia, faham pemaknaan dia. Lepas ke tak 5 hadis sehari? InsyaAllah boleh lepas. Jadi sama dengan dia. Jadi apa yang lebih dia ni? Apa yang lebih dia? Jadi sebenarnya unsur-unsur ini ialah unsur-unsur apa sebenarnya? Unsur-unsur apa sebenarnya? Unsur-unsur nak memperbetulkan, ada unsur sinis di sini. Hak dia tadilah, hak kata kat kita ni. Unsur nak memperbetulkan, ada unsur sinis. Ada unsur sinis. Konon-kononnya dengan kita tak menumpukan 100% pada hak ni, tumpu pada hak lain, kita akan kehilangan benda-benda tadi. Tidak juga. Contoh, saya belajar tentang teori-teori konspirasi. Saya belajar tentang ilmu-ilmu fitan. Adakah hari ini dengan saya belajar ni saya rugi? Anda nak kata ilmu tauhid anda lebih bagus? Contoh, tauhid sifat 20. Cuba sebut sifat-sifat salbiah 7. Sifat salbiah 7 bang. Dah ni drastik lah kita kata. Padahal sifat 20 tu bukan kata abang tak tahu, mungkin nak fikir ni lambat juga kan. Kita berasa saja. Kita berasa kita lebih pada orang. Kita rasa kita mantap pada orang. Tapi bila dia acu, bila dia cuba, hakikatnya bukan kata kita tak tahu. Kita tahu. Tapi pasal apa jadi lagu ni? Benda tu tak duduk dengan kita.
Benda tu tak dihadam dengan kita. Benda tu bukan jadi kunyahan dan makanan kita hari-hari. Kita belajar, kita tahu benda tu, kita faham. Tapi kadang-kadang kita belajar, kita tahu, kita tak hadam, kita tak kunyah, kita nak sini seorang. Kita nak sindik orang lain. Bukan kata kita mention kita lebih pada orang, tak. Okey, seterusnya. Yang keberapa dah? Yang ketiga. Yang ketiga ini yang betul-betul. Yang betul-betul beryakini, yang beriman, yang mempelajari tentang hakikat-hakikat perkhabaran daripada hadis-hadis Nabi, hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulan inilah memainkan peranan berada di tengah-tengah antara kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Ingat tadi, kelompok pertama jadikan sebagai ilmu dan pengetahuan, bahan ilmiah semata-mata. Jadi kelompok yang ketiga tidak menjadikan grup mereka ini terlampau statik, terlampau jumuk, terlampau terkebelakang. Dan dia juga tidak terlampau ekstrim, tidak terlampau melampau sama macam grup yang kedua. Tapi dia duduk di tengah-tengah, cuba memadankan dan mengkoneksionkan, cuba relate peristiwa-peristiwa dan event-event yang berlaku dengan ketetapan dan proportion yang paling tepat dan dirasakan paling betul. Kita tengok perkhabaran hadis Nabi, Nabi cerita lagu ni, kita relate. Tengok hadis Nabi, Nabi cerita lagu ni, kita relate. Ada yang jelas, ada yang tak jelas. Ada yang nyata, ada yang tak nyata. Ada yang hakikat, ada yang perlu ditakwilkan. Contoh yang jelas banyak. Nabi kata apa? Nabi kata antara contohlah, kita sebut hak biasa-biasa. Anak-anak tidak akan lagi menghormati orang tua mereka. Berlaku dah ke depan mata kita lah ni? Berlaku. Jelas ke tak jelas? Benda tu jelas. Di akhir zaman, arak-arak akan diminum tapi dengan nama lain. Ni jadi kurang sikit ni. Tak berapa nak jelas ni Ustaz. Arak-arak diminum tapi guna nama lain. Arak mana hak guna nama lain? Sebab kita semua kenal brandy, tak boleh minum. Wine, tak boleh minum. Whisky, tak boleh minum. Toddy, tak boleh minum. Apa lagi? Tiger, boleh minum kan Tiger? Tak boleh. Jolly Shandy, tak boleh. Anchor Beer, tak boleh. Pepsi, hari-hari saya minum Pepsi. Coca-Cola, hari-hari Coca-Cola. Walaupun belum disabitkan secara pasti dan sahih, tapi bila hak ni kata ada, hak ni kata tak ada, dia jadi apa tu? Jelas ke syubhah dah? Dia jadi syubhah. Kalau syubhah, cuba elakkan. Bila dah ada orang kata ada yang menafikan, benda tu dah jadi syubhah lah tu. Bila syubhah, cuba elakkan. Kalau kita nak jagalah, kalau tak mau jaga, bukan kata hak syubhah, hak tak syubhah pun kita lantak. Kalau hak tak mau jaga. Begitu juga tentang benda-benda syubhah yang lain. Kadang-kadang kita sebut tentang babi dulu. Tentang babi. Hari ni, bila pure babi, siapa-siapa pun tolak kan? Betul ke tak? Ustaz, sila makan daging paprik babi. Agak-agak siapa nak makan? Tak ada siapa nak makan. Tom yam babi, tak ada siapa nak makan. Daging masak merah babi, tak ada siapa nak makan. Semua kita tolak sebab kita tahu dia haram. Tapi kalau dia bubuh dalam bentuk gelatin lemak-lemak dalam kek, Ustaz, kek resipi terbaru saya. Agak-agak lagu mana? Ni boleh termakan ni. Resipi kek terbaru dari saya. Dalam ni tak tahu lagi apa, tapi sebab bunyi dia kek tak bunyi babi dah. Tapi kalau kata kek bergelatin babi, bunyi babi saja tolak. Tapi dengan kek tak apa. Aiskrim mungkin ada benda syubhah tu, tapi sebab aiskrim Ustaz, okey, tak ada masalah aiskrim, makan aiskrim. Makan roti, makan kek, makan coklat, makan tu. Anda ingat tak ada agenda dah untuk benda ni? Ada. Sebab dasar paling besar untuk kemusnahan rohani secara total adalah makanan.
rosak kerohanian umat Islam yang paling besar sebab makan. Kadang-kadang kita makan benda halal dah, tapi sumber pula tak halal. Makan ayam goreng, halal tak bang? Halal. Makan daging lembu, halal tak halal? Halal. Tapi baru tadi menang judi. Aku menang judi tadi belanja ayam goreng. Aku menang judi tadi belanja daging lembu. Makanan tu halal, tapi bila sumber tak halal dia jadi. Sebab tu bila di hari kiamat besok, kelak di hari akhirat, hak lain semua Allah tanya satu perkara. Apa yang tanya dua benda? Umur kita satu kan? Umur kita satu, amalan kita satu, tapi harta kita sumber dari mana dan ke mana kita salurkan dia. Sumber betul, salur betul, alhamdulillah. Sumber betul, salur tak betul pun tak boleh. Masuk tak betul, salur betul pun tak boleh. Contoh, nak pi haji. Nak pi haji bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi duit tikam 4 nombor minggu lepas, dapat 2 juta contoh. Bukan kata dia seorang nak pi, dia charter satu kapal terbang, satu kampung dia belanja. Meh ikut saya charter satu kapal terbang, mari kita pi umrah. Tempat yang dia nak pi elok baik, tapi duit sumber tak baik. Kadang-kadang sumber tu baik, tempat dia pula tak baik. Aku baru dapat gaji tadi, bagus, tapi jom kita pi danduk sikit, ronggeng sikit, minum-minum sikit. Bagus dah masuk, tapi tempat yang nak pi. Nampak? Baik. Antara kelompok yang keempat dan kelompok yang ketiga ni, hak ni lah nak perlu padan dengan event. Event hak nyata, event hak tak nyata, macam hadis-hadis tadi lah. Hadis Imam Mahdi banyak mutawatir, tapi sampai hari ni anda kenal ke tak Imam Mahdi? Tak kenal, saya pun tak kenal. Tapi pemberitaan, penceritaan tentang peribadi dia, tentang susuk tubuh dia, kita kenal tak? Kita tahu Nabi cerita. Nabi cerita antara sifat dia apa? Dahi luas. Okeylah, adalah satu dahi luas. Lepas tu apa lagi? Hidung mancung. Hidung tak mancung, kalah dah. Fail terus. Apa lagi? Gigi dia tak tersusun. Gigi dia jarang-jarang tak tersusun. Telinga dia telinga pepes. Tahu telinga pepes lagu mana? Telinga pepes tahu? Macam telinga saya ni. Tak tengok betul-betul. Telinga orang biasa dia lagu ni. Tapi bukan saya lah, saya nak contoh telinga pepes. Telinga pepes tu dia tak betul. Dia gelembung naik ke depan. Okey, lagi disebut apa? Semua benda-benda ni mungkin boleh ada pada orang lain, betul? Dahi luas, ramai orang dahi luas, dan ramai orang boleh mengaku. Gigi tak betul, gigi tak tersusun, ramai orang gigi tak tersusun, ramai orang boleh mengaku. Telinga pepes, ramai orang telinga pepes, dan ramai orang boleh mengaku. Tapi satu benda je payah orang nak mengaku, tang mana? Tang mana? Hak sama macam Nabi Muhammad, dia ada cok kat belakang. Hak cok ni payah nak buat mudah-mudah tak? Payah nak buat cok ni. Hak dahi luas, semua dahi luas. Hidung mancung, ramai hidung mancung. Gigi tak sama, telinga pepes, hak lain semua orang boleh ada. Tapi hak cok di belikat dia tu, payah orang nak ada. Orang mungkin boleh cipta, tapi tak seasli dan setulen yang dimiliki oleh Imam Mahdi. Jelas pada kita sifat-sifat dia, keturunan keluarga Nabi tu ni, tapi hakikatnya sampai hari ni kita tak kenal. Adakah dengan kita tak kenal? Ada ke tak ada dia ni? Kita nak buat lagu tu ke? Boleh percaya ke tak boleh percaya ni? Payahlah nak cari lagu ni. Memang dia nak suruh payah cari. Kalau senang cari apa jadi? Senang cari, senanglah dia kena mati. Senang cari, senanglah dia kena bunuh. Imam Mahdi akan dilahirkan di seksyen 4 tambahan. Rumah depan surau. Hadis Nabi sebut lagu tu.
Dia pun tik. Okey, kita akan lancarkan peluru berpandu pada rumah depan surau Ikhlas section. Ting, gedegang. Habis kita. Dia buat tu nak suruh kita pun cari, orang kafir pun pening. Sat kata lagu ni, Sat kata lagu ni, Sat hadis mari lagu ni. Sat ni dia nak suruh pening dah. Begitu juga Dajjal. Kenal tak siapa Dajjal? Sifat Dajjal kita tahu, perangai Dajjal kita tahu, tipu daya Dajjal Nabi cerita. Tapi tuan dia hakikat Dajjal tahu tak? Kita pun duk tunggu hak mata sebiji tak? Mana hak mata sebiji ni? Duk semua mata 2 biji. Lepas tu duk tunggu apa lagi? Dajjal ni mungkin macam monster, macam raksasa besar tak? Lebih sikit pada kita. Tak juga jumpa. Dajjal ni orang macam kita. Dan sifat Dajjal ni, dia boleh menyamak macam-macam. Dia boleh jadi ustaz tak? Dia boleh jadi ustaz. Dia boleh jadi ulama. Dia boleh pakai serban. Dia boleh pakai kopiah. Dia boleh pakai jubah. Sebab tak ada orang kenal dia. Tak ada orang tahu siapa pun dia. Dia boleh datang bawa fitnah. Dia boleh datang bawa penipuan. Tapi berita tentang dia, keberhatian-berhatian tentang dia dikhabarkan oleh Nabi. Berhati-hati. Nabi kata, kalaulah dia muncul pada zaman aku hidup, akulah yang akan defend, yang akan mempertahankan kamu semua dari dia. Tapi sebab dia muncul bila? Lepas Nabi wafat, lepas Nabi meninggal. Jadi masing-masing jagalah hal masing-masing, jagalah keimanan masing-masing. Jaga iman, jaga iman, jaga iman. Sebab fitnah paling besar yang akan dibawa sewaktu mengiringnya Dajjal keluar ialah fitnah Duhaimah. Apa dia fitnah Duhaimah? Yang disebutkan oleh Sahih Muslim. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal kebaikan, amalan soleh sehingga datang fitnah pada kamu. Dan fitnah itu datang seperti kepingan-kepingan, potongan-potongan yang malam yang gelap gelita. Kalau cerah lagu ni, senang tak nak kenal? Senang. Cerah lagu ni, senang tak nak pasti? Kenal. Tapi pak tutup lampu, tak ingat dah. Siapa duduk kat tiang tadi, siapa duduk kat cermin tadi, siapa duduk belakang tadi. Walaupun sebelum ni kita kenal, tapi pak gelap, siapa? Tak ingat dah aku, siapa duduk sana, siapa? Pening ke tak pening? Pening. Apa yang boleh bawa pada fitnah kegelapan malam ni? Seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan beriman dan petangnya dalam keadaan kafir. Pagi tadi beriman, petang karang jadi kafir. Maksudnya kemusnahan dan pengikisan akidah yang begitu bejat dan teruk sampai Rasulullah mengistilahkan iman dan tauhid itu boleh hilang dalam masa cuma satu hari saja. Pagi tadi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Tapi sedar tak apa yang berlaku? Dan fitnah ini perlukan perincian, fitnah ini perlukan penghuraian. Dan fitnah inilah sedang duk kikis akidah kita sekarang. Dan disebut dalam sebuah hadis yang panjang. Saya sebut secara pemaknaan sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Al-Faruq Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Satu hari aku bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berbincang-bincang. Dan antara topik utama ialah kami membincangkan pelbagai jenis fitnah. Dan Rasulullah turut menyertai kami berbicara tentang beberapa jenis fitnah. Dan antara yang disebut paling awal oleh Rasulullah ialah fitnah ahlas. Apa dia ahlas? Hilsun. Apa dia hilsun? Pelana kuda. Tahu pelana kuda? Kan atas belakang kuda tu ada pelana. Apa kena mengena fitnah dengan kuda? Apa kena fitnah dengan pelana? Maksudnya fitnah ini begitu dekat, fitnah ini begitu rapat. Gambaran dia ialah
Atas belakang kuda pelana, bawah pelana belakang kuda. Rapatnya, dekatnya fitnah ini. Fitnah ahlas ini, ada setengah ulama-ulama memberi komentar bahawa fitnah ahlas ini bermula selepas kematian dan kewafatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Selepas Umar meninggal, inilah dianggap oleh sebahagian ulama mengomentar hadis ini sebagai hadis fitnah tentang ahlas. Sebab ada dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu ada pintu yang menjadi penghalang. Sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu ada pintu yang menjadi penghalang. Maksudnya, kalau kita katakan dalam sebuah bilik, dalam bilik ni penuh dengan fitnah. Fitnah ni nak keluar dah. Duk main berkeliaran dalam tu, duk main berlegak-legak dalam tu. Kami ni fitnah, kami ni fitnah, kami ni fitnah, kami nak keluar. Tapi ada pintu. Siapa pintu tu? Umar. Sebab ada Umar, fitnah tu tak keluar. Tapi lepas Umar wafat, Umar meninggal, pintu tu seolah-olah tercabut. Fitnah tu keluar. Bila fitnah tu keluar, dia tak pernah berhenti sampai hari ini. Rasulullah mati biasa, Abu Bakar mati biasa, Umar mati lagu mana? Dibunuh. Uthman dibunuh. Ali, Hasan, Husain, Abdullah bin Zubair, semua dibunuh. Fitnah ni tak pernah berhenti sejak kewafatan Umar, sampailah ni fitnah pembunuhan, fitnah pelarian dan fitnah kematian. Fitnah ahlas juga dikategorikan sebagai fitnah kematian, pelarian dan peperangan. Hari ni banyak tak peperangan berlaku? Banyak. Otomatik bila perang ada hak hidup, ada hak mati. Hak mati, mati. Hak hidup kalau tergadai negara jadi pelarian. Dan hari ini masih berterusan fitnah ini. Kemudian Rasulullah sebut tentang fitnah as-sarra. Apa dia fitnah as-sarra? Asap, debu, kotoran yang datang dari bawah kaki salah seorang ahli baikku. Dia mengaku daripada aku tetapi bukan daripada aku. Sesungguhnya waliku hanyalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Fitnah sarra ni tak tahu nak kata apa. Tapi ulama seperti Imam Ali Al-Qari memberi komentar bahawa dia adalah fitnah kesenangan, fitnah kemewahan, fitnah apa ni kita kata melimpah ruahnya harta, kemewahan dan kesenangan kepada manusia yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Senang hidup tapi dah jauh daripada Allah. Tak sakit, sehat berpanjangan, sehat berterusan tapi jauh daripada Allah. Harta bertimbun, jauh daripada Allah. Kesenangan banyak tapi tak ingat Allah. Harta banyak tapi lupa pada Allah. Ni fitnah as-sarra mengikut pandangan ulama tadi. Kemudian baru disebut fitnah duhaimat. Fitnah duhaimat tu yang tadilah, yang dia datang seperti potongan-potongan dan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita sehingga sukar untuk kita pastikan yang mana betul, yang mana salah, yang mana nyata, yang mana tak nyata, yang mana jelas, yang mana tak jelas. Fitnah tu sedang duk bermain dan berlega dengan kita lah ni, walaupun dajjal tak keluar lagi. Kadang-kadang hari ni kita terima satu berita, sukar bagi kita nak memastikan betul ke tak? Betul ke tak ni? Sebab lah ni dia banyak fake. Tahu tak fake? Tahu apa fake? Bukan fakah, bukan fake. Fakah tu F-A-K-E, fake. Hak orang boleh buat. Kadang-kadang muka kita bersalam dengan orang lelaki asalnya. Tapi aku nak perkenal lah ustaz ni, dia pergi buang gambar hak lelaki kita bersalam, dia bubuh pula dengan perempuan cantik, hak seksi pula dah. Tengok ustaz Auni bersalam dengan gadis seksi. Padahal hak betulnya dengan pengurusi surau Al-Ikhlas, asal gambar. Tapi nak kenal macam-macam lah. Dah, orang buat lagu ni saja dia buat keluar sampai keluar api.
Dia punya troll, padahal tak keluar api pun. Okey. Oi. Kita ni 9.30 hak lain punya ni. Boleh pergi lagi ke? Ke puas dah? Okey. Hak betulnya kita nak cerita ialah panjang benda ni. Kena pergi USJ esok boleh tak? Masa dah berapa lagi pengurusi? 15 minit. Okey, tak apalah. Nanti yang tu kita sambung USJ. Esok duha USJ, malam esok Masjid Shah Alam. Kalau siapa nak pergi lah. Saya tak paksa, saya tak suruh. Okey. Kita tengok rentetan daripada benda-benda tadi. Kadang-kadang orang nak, dalam agama ni perlu ada logik. Orang dalam agama ni kadang-kadang nak rasional. Selama mana rasional boleh kita padankan dengan agama, selama mana rasional ataupun logik ini kita boleh padankan dengan agama. Contoh, dalam agama ni ada tak benda yang anda fikir semua logik, atau ada yang logik atau ada yang tak logik? Bukan tak logik, maksudnya tak mampu difahami dengan akal, bahasa yang lebih cantik. Bila kita nak faham agama ni, ada yang kita boleh faham dengan rasional akal, logik akal, ada yang tak mampu kita nak fahami. Sebab tu awal-awal surah Al-Baqarah, antara sifat orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang bertakwa ialah kita digesa, disaran, disuruh beriman dengan perkara yang gaib. Antara perkara gaib ialah Allah, perkara gaib malaikat, perkara gaib kitab, perkara gaib nabi-nabi, perkara gaib hari kiamat, perkara gaib qada dan qadar. Jadi kadang-kadang ada orang tanya, macam mana nabi dan rasul boleh gaib? Macam mana kitab tu boleh gaib? Sedangkan kitab kita duk baca hari. Baik, maksud gaib faham tak pada kitab dan nabi? Maksud gaib pada kitab dan nabi, kita tidak hidup bersama dengan zaman nabi dan waktu kitab itu diturunkan. Bukan dia tergaib, bukan dia tu hilang. Waktu Nabi Adam dulu, kita hidup zaman dia ke? Tak, maksudnya kita gaib pada masa Adam. Masa Nabi Nuh kita duduk atas kapal sekali dengan dia ke? Tak, maksudnya kita gaib zaman Nabi Nuh. Masa Nabi Musa dulu, waktu lari kita lari sekali dalam laut hak terbelah ke? Tak, kita gaib zaman dia. Waktu Nabi Ibrahim dulu kita duduk dalam api kena bakar sekali dengan dia ke? Tak. Semua tu benar, semua tu nyata, semua tu pasti, tapi dia gaib daripada zaman kita. Tapi ilmu dan pengetahuan tentang dia tak pernah gaib. Begitu juga dengan kitab. Walaupun Al-Quran sampai pada kita hari ini, tempoh dan waktu penurunan dia zaman kita atau zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad. Kita tak ada waktu penurunan tu. Kita tak ada dengan sahabat-sahabat Nabi. Tu maksud gaib. Tapi Quran hak Nabi tinggal, hak sahabat tulis, hak sahabat cetak, sahabat bukukan tu masih terus kekal dengan kita. Antara yang menjadi pattern orang bertakwa inilah meletakkan antara manusia unggul dengan tak unggul ialah tang percaya kepada hal gaib. Payah nak percaya hal gaib ni. Payah, bukan senang. Kalau senang tak ada lah orang jadi ateis. Kalau senang tak ada lah orang tak percaya pada Tuhan. Kalau senang tak ada lah orang tak percaya pada malaikat. Sebab iman itu sendiri pun nampak atau tak nampak? Abang nampak tak iman abang? Tapi boleh ukur tak? Dia ada kayu ukur dia. Iman kita biasa macam mana? Yang Nabi sebut iman ni boleh naik dan turun. Iman ni boleh naik dan turun. Orang tua dulu kalau dia buka kitab tauhid, dia kata iman tai, imam tai kucing. Pernah tengok tai kucing? Dia macam coklat celagi tu. Besar kecil, besar kecil. Dia bulat-bulat tu kan. Bulat kecil. Iman kita lagu tu lah. Tai kuat dia besar. Lepas tu tai kecil dia cekang. Besar cekang, besar cekang. Panggil iman tai kucing. Tengok ketawa. Tai kucing dah tengok tak? Takut kucing pun tak pernah tengok. Bila sebut pasal kucing, Allah, kucing pula dia keluar.
Tak apalah, sambil-sambil lalu. Ilmu kucing orang sini ada tak? Orang sini ada tak ilmu kucing? Ada tak? Ilmu kucing orang sini ada? Baik, saya sebut ilmu kucing. Kucing ni basic dia ada berapa color? 4 color saja. Tak lebih Putih, hitam, kelabu, oren. Pernah jumpa kucing warna biru? Pernah jumpa kucing warna merah? Tak ada. Kalau kita jumpa warna biru, hijau dan oren tu cuma waktu pilihan raya. Tu pun orang spray saja. Bukan warna asal. Hak betul dia cuma putih, hitam, kelabu dan oren. Ilmu pertama, kalau kucing tu satu color, putih semua, hitam semua, kelabu semua, oren semua, satu color, dia ada 2 jantina. Maksudnya ada kucing jantan, ada kucing betina. Kalau kucing tu bercampur 2 color, contoh kelabu dengan oren, hitam dengan putih, ataupun mana-mana warna tapi 2 color, dia juga ada 2 jantina. Ada lelaki, ada perempuan, jantan betina. Tapi kalau kucing 3 color, hitam, putih, kelabu, oren, putih, kelabu ke 3 color, jantina hanya dimiliki pada kucing betina. Tak ada kucing jantan 3 color. Tak ada kucing jantan 3 color. 3 color hanya ada kucing betina. Tak percaya boleh cek. Kalau siapa bela kucing, lagi cepat boleh cek. Kalau siapa tak bela, balik nanti lalu kat tepi-tepi jalan tu boleh usah-usah. Tapi tengok saja, jangan duk main akak ekor tu, orang kata lain pula tak. Apa ni balik kuliah ustaz duk akak ekor kucing ni nak buat apa? Tapi ada tak kucing 4 color sekaligus? Pernah tengok tak? 4 tu pada batang tubuh dia satu. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Paling banyak 3 lah. Walaupun basic dia ada 4, tapi tak pernah lagi jumpa 4 color tu sekali. Baik, okey. 3 color tadi hanya ada pada betina, tak ada jantan. Tiba-tiba kita turun buang sampah, duk buang sampah tu, mari pula geng-geng alley cat ni dah. Tahu alley cat? Bukan alley cat Dewi Arumugan tu. Alley cat asal, apa maksud alley cat? Kucing liar, kucing jalanan kan. Kucing tong sampah ni. Tiba-tiba ustaz saya jumpa 3 color tapi cek jantan ustaz. Ustaz kata hari tu hanya milik betina, tapi saya cek ni betul, confirm jantan. Kalau jumpa kucing 3 color jantan, 99.9% kucing tu mandul. Jantan 3 color, 99.9% dia mandul. Jantan tapi dia mandul. Tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Okey. Tiba-tiba parking belakang kedai mamak sebagai contoh, tengok kucing 3 color ustaz, kemudian jantan, kemudian tengok sebelah dia tu ada kucing betina mengandung. Kita pun tanya mamak, mamak ni kucing jantan ni kan sebab kucing ni mengandung? Betul, kucing jantan ni lah sebab kucing betina ni mengandung. 3 color jantan boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Sebab banyak kopi-kopi radik hatta habis dibuang di belakang tu, dia minum. Jadi menambahkan kekuatan dan power kucing tu, jadi boleh mengandung. Ni saya nak bagi tahu betul. Sehuduh mana rupa kucing tu, seburuk mana rupa kucing tu, itulah kucing paling ajaib atas muka bumi. Kucing yang 3 color jantan mampu mengandungkan kucing betina lain, itulah kucing paling ajaib. Anda carilah kalau jumpa, kalau dapat. Huduh pun tak apa. Tu memang pelik sekali. Tapi nak cari hak 3 color jantan pun payah dah bang. Nak cari hak jantan boleh mengandung lagi payah. Lepas tu satu lagi jenis orang suka makan makanan berasaskan tulang. Biasanya apa masalah kita hadapi? Orang suka makan ikan. Antaranya kadang-kadang kalau gelojoh dia tercekik tulang. Tercekik tulang. Jawapan dia ialah macam mana? Kalau amalan orang tua tak ada dalam Quran, tak ada hadisnya, ni amalan, pengalaman orang tua.
cari kucing diaulakan, diutamakan kucing hak orang bela. Kalau kita tak bela, carilah jiran. Mana jiran-jiran hak bela kucing tu, saya nak pinjam sat. Nak buat apa? Sebab saya terlekat tulang. Ambil kucing tu berhadapan dengan kita, pegang celah kepok dia ni, celah ketiak dia ni, kemudian ambil tangan dia tu, usap kata-kata terlekat kat sini, baca selawat 7 kali, usap. Allahumma salli ala usap. Moga-moga tulang tu turun, tulang tu terlepas. Tapi pastikan satu benda, waktu pengusapan tu berlaku, tangan dia lagu ni. Kalau tangan dia lagu ni, alamat dia kena buat pembedahan plastik. Usap masa dia tak buka, relax. Jangan ada kerang. Tak ada apa tu. Ni amalan orang tua. Kalau jadi, jadilah. Bukan kata confirm jadi, sure jadi. Tapi orang tua selalu duduk buat lagu tu lah. Satu lagi, antara kucing ni, binatang hak kita tengok dia kambus najis dia, tak ada binatang lain tak. Pernah tengok lembu berak dia kambus? Tak pernah. Gajah? Tak pernah. Sebesar-besar tahi gajah, tak pernah dia kambus. Walaupun kadang-kadang orang guna tahi gajah untuk apa? Untuk buat ubat makan banyak. Tahi gajah tu, hak kering kita boleh simpul jadi macam tali ikat kat pinggang. Tak pernah tengok orang tua dulu, kalau dia nak makan banyak, dia simpul tahi gajah. Banyak lagi ni, tak tahu ni. Cerita orang tua-tua dulu, tahi gajah hak kering dia jumpa dalam hutan tu, dia simpul-simpul buat macam kita dandan rambut anak kita tu, silang, dia buat ikat pinggang, dia belit. Kalau dia makan, memang makan macam gajah sungguh. Betul, dia memang makan banyak. Itu berbeza dengan orang pembela. Pembela pun makan banyak, tapi tengah jalan perhati, dia akan apa? Dia akan muntah kan? Dia makan banyak rumah orang ni orang bela ni, dia makan banyak, tengah jalan dia tengok tak ada orang, dia ambil tempurung, kuat. Dia jalan sikit, dia ambil bekas, kuat. Ni untuk siapa ni? Untuk hak duk jaga dia tu lah. Untuk hak bela dia tu lah. Kucing satu-satunya hak tanam, tapi ikut versi dongeng dan fantasi. Pasal apa kucing tanam tahi dia? Ni versi dongeng lah. Sebab dulu dia bergaduh dengan harimau. Dia bergaduh dengan harimau. Kucing boleh bergaduh dengan harimau. Tapi akibatnya, bila kucing ni buat onar, harimau tu nak tangkap dia tak dan hari tu, terlepas. Harimau tu kata apa? Satu masa nanti, kalau tak ada hang pun, tahi hang pun aku makan. Dia kata lagu tu, tak ada hang, tahi hang pun aku makan. Sebab tu kucing dia takut harimau makan, dia kambuh tahi dia. Tu dongeng lah. Sama macam kenapa ketan jalan sengit. Tahu ketan jalan sengit pasal apa? Ketan jalan sengit tu dulu ada mesyuarat atas bukit. Ketan dulu jalan betul. Ni versi dongeng lah, versi orang tua. Ketam dengan burung belatuk mesyuarat atas puncak bukit. Dulu dia naik bukit, okey ya, betul. Tiba-tiba masa dia mesyuarat, mari angin ribut kuat, jadi dia turun pun menyenggeng. Dia tak boleh nak turun betul dah, ketam tadi. Dia turun menyenggeng. Last sekali tak boleh nak betul orak dia tu. Turun tu pakai dia sengit lagu tu. Sengit-sengit sampai dia beranak pun jadi sengit juga anak dia berjalan. Lepas tu burung belatuk pun duduk muncung tu, nak kawal angin tu, duduk dekat situ. Ni cerita dongeng saja. Tapi yang betul kucing tu, kalau dia tak kambuh apa jadi? Bahaya tak bahaya? Tai kucing ni beracun. Kalau dia kena sumber air, contoh sumber air bertakung, kalau binatang lain minum, apa jadi? Ni yang jadi bahaya ni. Contoh dia pergi berak dalam car, tahu tak car? Car ni dulu kampung mak kita kalau dia basuh pinggang, bawah tu dia ada lorong ayak car. Sini sebut air car juga, orang Selangor. Orang Selangor sebut apa kalau benda macam tu? Kalau Penang ayak car, Kelantan air car. Air limpah. Oh, dia sebut air limpah. Maksudnya air hak basuh-basuh pinggan apa kan? Itik suka menyudu kan? Bayangkan kalau tahi dia pergi sumbat dalam tu.
Tai kucing tu pergi sumbat dalam tu, bila itik-itik menyudu minum apa jadi? Bahaya pada binatang lain. Kalau dia tak kambuh pun, bila kena air hujan mengalir pi pada mana-mana sumber, memang membahayakan kesihatan. Jadi dia kambuh tu satu anugerah, satu rahmat Allah untuk kita. Faham ke tak ni? Tapi kalau tai lembu, dia ubat apa? Biasa orang kena sengat apa? Pak bubuh tai lembu. Tak tahu ke? Sengat tebuan ke, sengat lebah ke. Biasa orang kambuh tai lembu. Sebab apa? Tai lembu ni sifat dia sejuk ke panas? Kena sengat tebuan tu rasa apa? Panas. Tai lembu dia kena sejuk. Sifat tai lembu tu sejuk. Dia kena berlawanan. Jadi kalau orang rasa panas lah ni, bolehlah pasang aircon. Bersumberkan tai lembu. Contoh lah tu. Okey. Faham ah? Okey. Habis dah 15 minit kita ni. Tak apalah. Apa pun malam ni macam ni lah. Di mana-mana pun kalau hak mukaddimah ni kita santai-santai lah. Kita tak mau berat-berat lagi. Walaupun sebenarnya memang berat dah tengah-tengah tadi tu. Walaupun begitu saya nak tanya secara jujur lah. Faham ke tak faham tadi tu? Faham dah? Jelas ke tak jelas? Jelas dah. Lepas pada ni bila anda sebut faham, bila anda sebut jelas, saya tak mau dah ada lagi andaian-andaian, ada lagi spin-spin, ada lagi putar belik cerita-cerita yang diviralkan. Kalau salah malam ni, saya rasa ustaz salah tu betulkan sekarang. Kalau anda rasa tengah bersalah ni saya, tak ada masalah. Kita pun tak mau duduk dalam salah. Kalau ada tersalah cakap ke, tersalah bagi istilah ke, tersalah peribahasa ke, tersalah bagi ilmu ke, tersalah bagi maklumat, silakan. Kita terbuka, tak ada masalah. Ada tak?